yang mana pada pagi ini kita akan baca tentang pembunuhan Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengimamkan sembahyang subuh, menjadi kelazimannya membaca surah yang agak panjang pada rakaat yang pertama bagi membolehkan rakaat kepada para makmum yang terlewat. Sebaik sahaja mendengar takbir, tiba-tiba muncul Abu Lu'lu'ah yang bersembunyi di sebalik bayang kegelapan yang melindunginya, lalu menikam Khalifah Umar dengan senjata tajam. Lantas makmum terdekat mendengar Khalifah Umar berkata, "Qatalani au akalani kalb." Seekor anjing telah membunuhku, yakni atau menerkamku. Ketika itu seorang hamba Parsi, iaitu Abu Lu'lu'ah. Dia ni orang Parsi. Orang Parsi sebab pemerintahan Umar ni berkembang. Sebagaimana kita belajar pada dulu, jatuhnya Rom, jatuhnya Parsi, maka ramailah yang mendiami Madinah pada masa itu. Hamba Parsi yang bernama Abu Lu'lu'ah menikam beliau dan melarikan diri dengan pisau yang mempunyai dua mata sambil menikam orang yang berada di kiri dan kanannya, sehingga yang ditikamnya berjumlah 13 orang. 13 orang. Ramai tu kerana dia nak melarikan diri. Dia lalu kok celah-celah soft, lepas dia tikar Sayyidina Umar, dia nak lari. Bila lari, orang yang berada di kiri kanan tu yang menghalang laluan dia, dia tikar lah. 7 orang daripadanya mati syahid. Apabila melihat keadaan itu, seorang lelaki telah menangkap hamba Parsi itu dengan kain yang menutup kepalanya, sehingga hamba Parsi tadi merasakan dirinya telah tertawan, lalu dia membunuh diri. Umar menarik tangan Abdul Rahman bin Auf untuk menggantikan beliau sebagai imam. Mereka yang berada berdekatan Umar melihat kejadian yang berlaku. Adapun mereka yang berada di sisi masjid tidak mengetahuinya. Hanya mereka tidak kedengaran suara Umar dan terus menyebut Subhanallah, Subhanallah. Abdul Rahman bin Auf mengimamkan mereka dengan solat yang sederhana. Setelah selesai solat, Khalifah Umar yang cedera parah masih dapat bercakap, bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Ya bena Abbas, unzur man qatalani." Wahai Ibnu Abbas, pergilah kamu melihat siapa yang bertindak membunuhku. Abdullah bin Abbas terus pergi memeriksa. Kemudian datang semula dan berkata, Ghulamul Mughirah, budak Al-Mughirah, iaitu hamba kepada Al-Mughirah yang bernama Abu Lu'lu'ah. Qala as-sana', katanya Umar, adakah budak tukang yang membuat pisau itu? Qala na'am, jawabnya Ibnu Abbas, ya.
qala qatalahu Allah laqad amartu bihi ma'rufa alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin yadda'il Islam. Khalifah Umar berkata, semoga Allah membinasakannya. Sesungguhnya aku telah memerintahkan dirinya berbuat kebaikan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku dalam tangan orang yang mengaku beragama Islam. Sungguh dahulu kamu dan ayah kamu, yakni Al-Abbas, suka meramaikan hamba sahaya bukan daripada bangsa Arab berkeliaran di sekitar Madinah. Khalifah Umar memberikan teguran kepada Al-Abbas dan anaknya Abdullah bin Abbas kerana menggunakan khidmat daripada kalangan bukan Islam, sedangkan perbuatan itu tidak diizinkan oleh beliau untuk membawa mereka berada di Madinah. Dalam sirah telah menyebut bahawasanya Umar, dia telah minta kepada para sahabat dia supaya kota Madinah ini tidak diizinkan untuk didiami oleh penduduk bukan Islam. Kerana apa? Bagi menjaga keselamatan. Kerana pada masa itu penduduk bukan Islam daripada penganut agama Majusi, Yahudi, Kristian masih lagi fanatik, menyimpan rasa dendam terhadap negara Islam disebabkan mereka masih bertauk hati terhadap pemimpin mereka sekalipun mereka itu zalim. Umar bersedar, orang Islam ni semakin hari semakin ramai. Orang bukan Islam pun ramai. Jadi aku minta supaya orang bukan Islam ni tidak mendiami kota Madinah. Sama ada mereka ni Yahudi, sama ada mereka ni Majusi ataupun Kristian. Sebab apa? Sebab mereka masih ada lagi perasaan dendam terhadap Islam, terhadap aku. Mereka masih ada lagi rasa sayang kepada pok-pok dia, kepada kaum dia. Walaupun mereka ni zalim, tetapi fanatik kepada kaum dan juga kabilah masih menebal di kalangan mereka. Maka teguran aku tadi muak tak cara. Muak tak cara. Maka mu tengoklah apa yang telah berlaku. Abdullah bin Abbas menjawab, jika kamu menghendaki, aku akan lakukan apapun. Maksud aku, sekiranya kamu menghendaki, maka kami akan membunuhnya. Katanya Abdullah bin Abbas. Umar menyampuk, kamu silap. Yakni kerana tidak mungkin kamu boleh membunuhnya. Padahal mereka telah berbicara dengan bahasa kalian. Solat menghadap kiblat sebagaimana kamu, dan menunaikan haji seperti mana haji yang kamu tunaikan. Mana boleh bunuh? Kerana mereka ni mengaku Islam, semaya supaya kita, haji supaya kita, segala-gala supaya dengan kita, mustahil kamu boleh bunuh dia. Khalifah Umar dibawa ke rumahnya untuk dilakukan rawatan kecemasan. Tiba-tiba setiap minuman yang diberi minum kepadanya keluar semula dari lubang luka tikaman
yang mengenai jasadnya. Keadaan tersebut menandakan luka yang dialami oleh Umar adalah terlalu parah dan tidak mungkin dapat dirawat lagi. Bayarlah. Parah tak parah, dalil tak dalil luka tu. Minum air, tubik. Air melalui lubang-lubang tadi. Pisah pula dengan dua mata. Nyo tikir, lepas tu pula nyo rodok pula. Wal'iyadzabillah. Oh, sakit. Pembunuh itu pula dikatakan pernah datang mengadu kepada Khalifah Umar bahawa majikannya Al-Mughirah membebankan dengan kerja yang upahnya tidak berpatutan. Al-Mughirah dipanggil dan Khalifah Umar pun menasihati Al-Mughirah supaya bertakwa dan berlaku adil. Dan inilah balasan budi baik Umar terhadap pembunuh yang kafir dan zalim itu. Dia pernah mari ngadu kepada Umar. Tetatua dia hak zalim, hak jahat ni. Tapi Umar panggil. Umar panggil nasihat. Bukannya Umar awak tak tahu. Bukan Umar abaikan permintaan dia tak, laporan dia tak. Umar ambil tindakan terhadap Al-Mughirah dengan menasihati dia. Apabila merasakan bahawa ajalnya akan tiba. Tiba-tiba masa sahaja Khalifah Umar mewasiatkan kepada anaknya Abdullah bin Umar, katanya, wahai Abdullah bin Umar, lihatlah berapa jumlah hutang yang menjadi kewajipanku. Maka mereka menghitungnya dan mendapati bahawa hutangnya sebanyak lebih kurang 86,000. Umar berkata, jika harta keluarga Umar mencukupi, bayarlah hutang itu dengan harta mereka. Namun, apabila tidak mencukupi, maka mintalah kepada Bani Adi bin Ka'ab. Apabila harta mereka masih tidak mencukupi, maka mintalah kepada masyarakat Quraisy. Dan janganlah mengesampingkan mereka dengan meminta kepada selain mereka, lalu langsaikan hutangku dengan harta-harta itu. Ini wasiat Umar kepada anak dia berkenaan dengan hutang dia. Lagi, dia kata lagu mana? Temuilah Aisyah. Mungkin jumpa dengan Aisyah Ummul Mukminin dan sampaikan salam daripada Umar. Jangan kalian katakan Amirul Mukminin, kerana hari ini bagi seluruh mukmin aku bukan lagi sebagai pemimpin, dan katakan bahawa Umar bin Al-Khattab meminta izin untuk dikuburkan di samping dua orang sahabatnya, yakni Rasulullah dan juga Abu Bakar. Umar pesan, bila dia mati, minta supaya dia ditanam dan juga disimpan di sisi dua orang sahabat dia, iaitu Rasulullah dan juga Abu Bakar. Dan kita tengok, bila Umar ni meninggal dunia, Umar ni wafat, Umar ditanam di sisi Rasulullah dan juga Abu Bakar. Kalau kita tengok dalam peta, supaya anak tangga.
atas sekali jenazah Rasulullah. Lepas tu di pinggir Nabi, kepalanya adalah Abu Bakar. Dan juga di pinggir Abu Bakar, kepalanya Umar. Supaya tangga, tunggu, tiga. Kalau kita tengok dalam peta. Dan sebenarnya, tempat Umar tu adalah tempat Aisyah. Tempat Aisyah. Tempat Aisyah, betul lah. Abdullah bin Umar datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah dan memberikan salam. Tiba-tiba Abdullah mendapati Aisyah berada dalam keadaan menangis disebabkan tersangat sedih dengan apa yang telah berlaku. Setelah disampaikan kepadanya akan hasrat Umar itu, maka Ummul Mukminin Aisyah berkata, sebenarnya aku juga menginginkan hal itu, yakni dikebumikan di sisi Rasulullah dan Abu Bakar. Untuk diriku, Rasulullah, suami dia, Abu Bakar, ayah dia. Namun hari ini, aku mengutamakannya, yakni untuk Umar, dan tidak akan lebih mementingkan diri. Abdullah bin Umar pulang, semula memberitahu akan keizinan Ummul Mukminin dengan menerima Umar, dengan menerima hasad Umar. Lalu Umar menegaskan, Alhamdulillah. Tiada sesuatu yang paling penting bagiku selain perkara tersebut, yakni dikebumikan di sisi maqam Rasulullah dan Abu Bakar. Jika aku telah meninggal, bawalah jasadku kepadanya dan sampaikan salamku. Lalu katakan bahawa Umar bin Al-Khattab meminta izin. Jika beliau mengizinkan, maka masukkanlah aku, yakni kuburkan aku. Namun, jika beliau, yakni Aisyah, menolak, maka kembalikan jasadku ke perkuburan kaum muslimin. Umar royak lagu tu, kalau kita baca dari riwayat yang lain, aku gembiralah sebab Aisyah setuju supaya aku ni dikuburkan di sisi Rasulullah dan juga Abu Bakar. Dan kena ingat, Aisyah ni sanggup. Dia juga terima kerana aku ni masih hidup. Dia tak tergamuk lah nak tolak. Sebab dia pun nak juga duduk situ. Sebab itulah bila aku mati, mu minta izin semula dengan Aisyah nak tani aku situ. Kalau dia bagi izin, mu kuburkan aku. Kalau dia tak izin, maka kamu kembalikan kepada perkuburan orang. Ni tawaduk Umar. Lah ni tak gamuk lah, moga aku hidup lagi. Dia bila aku mati, mu kena minta izin semula. Kalau dia bui lah. Kalau dia tak bui, maka mu tanilah tepat ramai-ramai. Betul lah. Aisyah ni, dia letak hasrat dia supaya dia ni ditanam bersama-sama dengan suami dia dan juga ayah dia. Dan apabila Umar meninggal dunia, apabila wafatnya Umar, setelah Umar ini ditanam, maka bermula pada saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha memakai jilbab, memakai tudung. Dia duduk dalam rumah dia pun, dia pakai tudung. Sebelum ni Nabi wafat,
Abu Bakar wafat, dia tak pakai tudung. Kerana hak mati itu adalah mahram dia. Apabila Umar ni mati, dan Umar ditanam di sisi kedua-dua, yakni Rasulullah dan juga Abu Bakar, maka masa itulah, saat itulah Aisyah, dia berada dalam rumah dia pun dalam keadaan menutup aurat. Ni Ummahatul Mukminin. Aisyah dia jaga aurat dia, walaupun mati dah Umar, tapi dia tahu dah bahawasanya Umar ni bukan mahram dia walaupun mati. Bal ahya. Ni wara isteri Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akhir sekali, kewafatan khalifah yang adil. Khotel lah pagi ni. Khalifah Umar bin Al-Khattab wafat menemui ajal yang telah ditetapkan oleh Allah pada hari Rabu, akhir bulan Zulhijjah, tahun 23 Hijrah. Ketika berusia 63 tahun. Sama dengan Nabi. 63 tahun. Dan telah memerintah negara selama 10 tahun. Jenazah Umar dimandikan kerana beliau syahid di rumah, bukan di medan perang. Hal ini demikian kerana mereka yang syahid di medan perang tidak dimandikan jenazahnya setelah selesai dikafankan. Maknanya Umar ini, dia ni syahid akhirat lah. Tidak syahid dunia akhirat. Kerana dia tidak mati dalam medan peperangan. Kalau mati dalam medan peperangan, dia panggil syahid akhirat. Dunia akhirat. Tak mandi, tak kafir. Lepas tu pula ditanah dengan pakaian dia. Tapi Umar ni mati di rumah. Maka urusan jenazah dia supaya dengan ramai-ramai. Setelah selesai dikafankan, jenazah Umar dibawa ke Masjid An-Nabawi. Lalu diletakkan di antara kubur Rasulullah dan mimbarnya, tempat yang dinamakan dengan Raudah oleh Rasulullah. Solat jenazahnya diimamkan oleh Syuhaib bin Sinan mengikut wasiat yang telah disampaikan oleh Umar. Bukannya diimamkan oleh kalangan sahabat-sahabat besar yang dicalonkan untuk menjadi khalifah selepasnya. Hal ini demikian supaya pemilihan khalifah itu tidak dipengaruhi oleh apa-apa faktor sedikit pun. Umar nak mati lolo, otak dia jalan lagi, cerdik lagi. Kenapa? Dia wasiat awal-awal. Kalau dia mati, orang ni orang panggil mengimamkan solat dia, iaitu nama apa? Syuhaib bin Sinan. Sedikit ramai lagi sahabat-sahabat tanah ni, orang besar-besar ni, orang panggil ramai lagi. Tapi Umar tak royak, tak minta demo ni jadi Tok Imam. Sebab apa? Bimbang akan mempengaruhi sahabat-sahabat yang lain. Latih hak ni lah jadi khalifah. Apa? Sebab Umar minta dia jadi Tok Imam semaya-maya. Jadi Umar pelari awal-awal supaya tidak ada orang panggil konflik interest ketika mana nak latih jadi khalifah. Maka tamatlah riwayat hidup Umar bin Al-Khattab di alam dunia, serta padamlah lampu yang sangat bercahaya dalam memerangi perjalanan umat ini. Namun begitu,
sejarah keemasannya tetap dikenang dalam catatan sejarah keemasan umat Islam dan dunia seluruhnya. Adapun riwayat akhirat pula tidak tamat dengan kematian Khalifah Umar bin Al-Khattab. Telah diberikan jaminan kebahagiaan pada hari akhirat daripada lisan Rasulullah. Amalan soleh yang dilihat dan diriwayatkan secara mutawatir. Selain itu, ternyata Umar mendapat fadilah syahid pada jalan Allah di tanah suci Madinah, di samping jasad beliau yang mulia disemadikan di dalamnya. Umar ni, walaupun dia mati di rumah dia, tetapi dia ni daripada kalangan al-asyaratu al-mubashiruna bil jannah. 10 orang sahabat Nabi yang dijami syurga. Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali. Dan juga ni orang lain sahabat-sahabat kanan. Ataupun dia panggil ni ahli majlis syura. Dalam pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin, mereka ni adalah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.